Untuk itu tanpa melengahkan masa, saya persilakan Ustaz untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang pada penghulu segala hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat masuk Sabtu dah, bersama tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik berkongsi maklumat berkenaan dengan Isra Mi'raj. Yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Mahmudiyah kerana memberikan saya ruang pada malam ini untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi, tuan-tuan imam dan seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang sentiasa memakmurkan rumah Allah ini. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, mungkin dalam seminggu, 2 ataupun 3 minggu kebelakangan ini, kalau ada sebarang ceramah ataupun saya secara peribadinya kalau dijemput, jadi tajuk yang dia minta dekat saya tu memang Al-Isra dan Al-Mi'raj. Dia sekitar itu. Satu tajuk yang kita tak boleh nak pergi pusing ikut mana, kecuali kalau kita panjangkan pengajaran sejarah Al-Isra dan Mi'raj, kaitkan dengan situasi kita. Yang tu mungkin beza. Isra Mi'raj macam mana kita nak terapkan dekat orang Kelang. Saya duduk Kelang, lain. Isra Mi'raj macam mana kita nak terapkan orang Negeri Sembilan. Saya asal Negeri Sembilan, lain. Isra Mi'raj macam mana nak kaitkan dengan orang Kuala Lumpur. Saya lahir KL, lain. Isra Mi'raj macam mana nak kaitkan dengan orang yang duduk di Putrajaya. Berbeza. Sebab setiap umat Nabi Muhammad mengambil pengajaran dari sudut yang berbeza, bergantung perjalanan hidup masing-masing. Tapi nak cerita Isra Mi'raj, itulah dah. Nabi naik ke langit daripada Mekah, lepas tu sampai Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit, malam tu juga balik ke Mekah.
Nak katakan sejarah tak akan berubah, tapi berulang. Itu tajuk lagu. Sejarah tak akan berubah, tapi sejarah boleh berulang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita sepintas lalu. Tuan-tuan lagi alim, akak-akak lagi alim, kan? Berpuluh-puluh tahun akak hidup berapa kali dah dengan ceramah Isra' Mi'raj pada ustaz-ustaz yang datang ceramah ni. Saya sekali je belajar Isra' Mi'raj daripada pensyarah saya dekat Mesir. Akak tiap-tiap tahun pergi masjid dengan ceramah Isra' Mi'raj. Akak lagi alim daripada saya. Apa cerita penceramah dengan tok-tok guru kita? Nabi bergerak daripada Mekah sampai ke Palestin. Itu satu highway. Kita panggil Al-Isra'. Dia ada dua highway. Kemudian daripada Palestin, Nabi naik ke langit sampai satu tempat yang tak pernah dicapai oleh Iron Man. Aku tahu akak layan, ya. Sekarang ni orang dah urban, mak-mak, abah-abah. Ni 24 April, jangan lupa Avengers Endgame. Orang Putrajaya kan? Orang Putrajaya kan modern semuanya. Memang general knowledge, benda-benda yang modern ini memang ambil tahu. Baik, tuan-tuan, ada dua highway. Highway yang pertama Al-Isra', jalan malam. Dia jalan malam, dia sebut Isra'. Ada yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan belajar bahasa Arab ke anak-anak sekolah Arab, tanya dia apa maksud Isra'. Jalan malam. Dia tak boleh jalan siang. Jalan siang perkataan lain, macam masya, yamshi. Di bahasa Arab ni setiap daripada perkataan ada maksud yang khusus yang tidak boleh dikongsi oleh perkataan yang lain. Kalau bahasa Melayu, jalan malam pun jalan, jalan siang pun jalan, mampui pun jalan. Boleh faham tak bahasa Negeri Sembilan? Di bahasa Negeri Sembilan dia lembut sikit. Abah mana lama tak nampak, mampui kau? Kan? Sebab tak bayar hutang sebelum mati. Jadi dalam Quran Allah sebut perkataan Asra dalam surah Al-Isra'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuan-tuan, Allah tak sebut Nabi berjalan min padang pasir ila padang pasir. Allah highlightkan dua perkataan, iaitu masjid, masjid. Kenapa? Ada hikmah. Mesti ada sesuatu dengan masjid. Sebab masjid adalah satu-satunya bangunan yang paling memainkan peranan paling utama dalam kehidupan manusia dan membina ketamadunan manusia. Masjid. Bangunan yang pertama dibina daripada zaman Nabi Adam. Masjid. Masjid mana Ustaz? Kaabah. Kaabah. Kaabah bukan zaman Nabi Ibrahim tak? Siapa kata Nabi Ibrahim yang bina? Nabi Ibrahim renovation. Dalam Quran yang sebut Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, renovation. Kalau kita kata Nabi Ibrahim memulakan pembinaan Kaabah, habis Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim tu sembahyang ikut mana? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, mereka bertauhid. Walaupun syariat yang mereka terima tak sama dengan syariat yang Nabi Muhammad terima. Kita katakan Nabi Adam agama apa? Islam. Nabi Adam bertauhid, maknanya mengesakan Allah. Tapi syariat tak sama, subtopik tak sama. Maksud saya subtopik, perkara-perkara yang hukum-hukum fiqh yang kecil-kecil tak sama. Contoh, Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Sebab pada zaman Nabi Adam dulu tak ada orang lain. Qabil dan Habil, anak Nabi Adam. Labuda Iqlima, anak Nabi Adam. Dia pasang-pasang. Orang itu je yang ada dekat atas dunia waktu tu. Jadi macam mana nak berkembang? Memang itu kena kahwin adik-beradik. Jadi syariat ni halal. Tak dinamakan sumbang mahram. Jadi anak Nabi Adam ni tak boleh ada pilihan. Dia tak ada pilihan, memang itu je. Mak boleh tak kahwin dengan anak Pak Long? Pak Long mana? Memang itu je yang dia ada. Anak Nabi Adam itu saja yang dia ada. Maka diizinkan satu hukum yang tidak diizinkan sekarang. Kenapa tak diizinkan sekarang? Pak Long ada, Mak Ngah ada, Mak Su ada, jiran sebelah pun ada.
Jadi perkahwinan sesama mahram zaman sekarang, syariat sekarang adalah zina. Ada perbezaan syariat. Tetapi dari segi asas fundamental, tauhid, akidah, sama. Nabi Adam mengesakan Allah, Nabi Idris mengesakan Allah, Nabi Nuh mengesakan Allah, Nabi Hud mengesakan Allah, Nabi Musa mengesakan Allah. Walaupun zaman Nabi Musa tak ada sembahyang 5 waktu sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad, yang itu subtopik, tapi ke semua para nabi dan rasul, mereka beribadah mengesakan Allah. Adik-adik kau belakang, kau faham tak? Jangan bersandar aja main game belakang. Patutnya kau duduk depan. Mak abah kau duduk depan, kau duduk belakang. Adik-adik kecil ni bagus. Belajar apa ni? Belajar apa? Belajar 2, bagus. Lain kali kalau duduk depan, datang masjid, tempat engkau di depan. Kalau pergi maidin, baru belakang. Boleh ya? Masjid, duduk depan. Kalau funfair, kalau maidin, panggung wayang, tak ada tempat, tak apa. Sebab masjid tempat yang paling utama untuk orang Islam. Itu dia bangunan yang pertama Nabi bina sebaik saja sampai di Madinah. Apa nama masjid dia yang Nabi bina dekat Madinah tu? Masjid apa yang Nabi bina first ketika Nabi sampai di Madinah? Wah, kau nak mikir masjid pucuk apa dia? Masjid apa? Masjidil Haram. Itu dekat Mekah. Dekat Madinah, masjid yang pertama Nabi bina Masjid Quba. Kemudian baru Nabi bina Masjid Nabawi. Sebab tu Tuhan meng-highlightkan di dalam Al-Quran, dalam perjalanan Isra Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nak bagi tahu signal bahawa umat Islam, hamba Allah, tak boleh lari, tak boleh jauh daripada masjid. Kena datang masjid selalu. Boleh je kah Allah letak dalam Quran min Makkah ila Palestin? Boleh saja Allah nak letak dan sebut nama tersebut. Tapi mungkin faedah dia kurang. Mekah, okey Mekah. Palestin, Palestin. Tapi di Mekah ada satu tempat yang istimewa. Masjidil Haram. Tanah Hijaz itu luas. Lembah. Ada rumah Abu Jahal. Ada rumah Abu Lahab. Di Palestin itu luas. Tapi yang paling penting, mana-mana tempat, masjid. Itu yang di-highlightkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di Malaysia ni istimewa. Ada masjid, ada surau. Negara lain dekat dalam planet bumi ni tak ada surau. Mana-mana tempat yang kecil yang dibina tujuan sembahyang 5 waktu, masjid lah. Berapa orang datang? 7 orang. Kecil ke tempat. Saya duduk Mesir. Lama saya duduk sana, 11 tahun lebih, dekat 12 tahun. Jadi orang Arab ni, dia buat tempat kecil, celah-celah bangunan. Kadang-kadang tak perasan, mana nak semayang Jumaat ni? Ada dalam 40-50 orang. Celah-celah bangunan. Dia tak ada bangunan-bangunan yang bebas bersendiri macam sekarang. Masjid Mahmudiyah. Itu yang Ustaz Nizam maklumkan pada saya tadi. Masjid Mahmudiyah ini yang ketiga rankingnya di Putrajaya. Dah sama tahap dengan Masjidil Aqsa. Sebab 3 masjid atas planet bumi ni yang paling mulia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi kat sini Masjidil Haram mana? Tuan-tuan apa pandai? Tu masjid besi dengan Masjid Putrajaya tu kan? Saya memang teringat terus Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan, peranan masjid sememangnya memainkan suatu peranan yang maha penting. Oi, kau tak pergi masjid, jangan sombong. Besok mati, besok jenazah kau diusungkan ke masjid. Adik pernah pergi sembahyang jenazah tak? Pernah pergi? Pernah sembahyang jenazah? Oh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ada kunut tak? Ada kunut? Tak ada kunut. Kalau 2 rakaat memang bangun jenazah tu dek. Tuan-tuan, ada kematian, bawalah anak-anak. Bawalah anak-anak. Kalau ada kematian ahli keluarga, suruhlah dia cedok ataupun tengokkan macam mana. Yang mahram lah, yang mahram. Sebab hari ni kalau mak mati, telefon imam. Imam, mak mati, tolong. Patutnya yang paling utama uruskan jenazah mak engkau siapa? Engkau.
Mak saya mati 2017, saya uruskan. Mak saya perempuan, jadi yang datang tu tekong, yang bidan datang tu berapa? Akak tak payah tolong, cuma tunjukkan saja, kami buat anak. Yang balut siapa? Anak-anak. Akak tunjuk je berapa lapis. Perempuan 5 lapis, laki 3 lapis. Tunjuk je, jangan buat. Dan saya imamkan, dan kita mengiringi jenazah. Itu pendidikan di mana? Banyak di masjid. Kursus sembahyang jenazah di masjid. Ini kadang-kadang bila kursus sembahyang jenazah, yang datang atuk-atuk, yang datang nenek-nenek, patutnya bawa muda-muda. Yang datang tu pun akan disembayangkan tak berapa lama lagi. Jadi tuan-tuan, ini pendidikan kepada anak-anak kita buat dalam masjid, program masjid dalam proses untuk memasjidkan masyarakat. Tak kira lah sesibuk mana pun. Tempat yang paling sibuk di Malaysia Putrajaya, tapi alhamdulillah masjidnya meriah. Sebab nanti akan ada orang ada alasan, kenapa tak datang masjid? Sebab saya sibuk. Orang yang paling sibuk sekali Firaun. Orang yang paling sibuk Firaun. Jadi sekarang ni kau nak join mana? Dan dalam waktu yang sama ada orang yang sentiasa datang masjid dan taat. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Kau nak join kelab mana? Firaun ataupun Nabi Sulaiman? Kenapa tak datang tazkirah? Saya terlalu sibuk menguruskan keuangan. Orang yang paling sibuk menguruskan keuangan Qarun. Dan orang yang paling sibuk menguruskan jawatan-jawatan, antaranya Nabi Daud, raja. Sulaiman seorang raja. Bahkan bukan raja yang memerintah manusia sahaja, raja yang memerintah sekalian makhluk, angin, jin, semua diperintah. Jadi ada orang sibuk yang taat, ada orang sibuk yang belagak sombong. Mana satu kita nak pilih untuk join the club? Jadi tuan-tuan, perjalanan Nabi Muhammad, adik, perjalanan Nabi itu berjalan pada waktu malam hari. Ada ramai orang yang sekular ataupun orang yang atheist ataupun orang Islam yang iman dia lemah. Dia kata apa kak? Dia kata, tak logik lah Isra Mi'raj. Perjalanan daripada Mekah sampai Madinah ambil masa beberapa minit, padahal kalau jalan kaki, naik unta, naik kereta berminggu-minggu ataupun berhari-hari. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tak logik, ikut kepala manusia tak logik. Tetapi wahyu Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Isra Mi'raj memang tak masuk akal, tetapi Tuhan memerintahkan kita letakkan akal di bawah wahyu. Kita buka Quran tuan-tuan, kita baca Quran. Dalam Quran ini yang bantu untuk faham ialah akal. Akal bantu untuk faham. Tetapi akal mesti diletakkan di bawah wahyu, sebab ada ayat-ayat Quran yang kita tak faham. Stop. Alif Lam Mim. Apa faedah Tuhan letak Alif Lam Mim dalam Quran? Tak ada maksud, saya tak faham. Stop. Diam. Keep silent. Kerana ada benda yang tidak difahami oleh para alim ulama, serahkan pada Nabi. Dan ada benda yang Nabi serahkan kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kita sebagai seorang makhluk yang ada akal yang terbatas, tiba-tiba nak mempertikaikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan wahyu, yang tu masalah. Adalah benda ayat Quran yang kita faham. Mencuri potong tangan. Kalau isteri kematian suami, tak ada anak-anak, harta pusaka dapat 1/4. Kalau ada anak-anak, harta pusaka dapat 1/8. Akak faham tak? Faham. Besok kalau suami mati, pembahagian harta begini. Ini ayat-ayat yang kita faham. Okey, kita terima dan amalkan. Tapi ada ayat-ayat yang kita tak faham, membuktikan Quran adalah mukjizat. Apa maksud mukjizat? Bila baca Quran, kita akan rasa lemah bahawa kita sebagai makhluk yang terbatas, tak boleh menandingi Allah. Selesai. Jadi Isra Mi'raj tak masuk akal. Kalau orang tanya, kak, puan, betul ke Isra Mi'raj tak masuk akal? Ya, memang tak masuk akal. Tapi puan percaya? Ya, saya percaya. Kerana apa? Sebab saya beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan percaya pantas dengan makhluk ghaib. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran awal surah Al-Baqarah, kitab ini hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada al-muttaqin. Siapa dia muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, Allah elaborate, iaitu mereka yang percaya kepada urusan-urusan yang ghaib. Salah satu urusan ghaib, Nabi naik ke langit. Ghaib.
Nabi jumpa Nabi-Nabi yang dulu. Ustaz, macam mana Nabi Muhammad boleh jumpa orang yang dah mati? Alah, kau tengok cerita tanah kubur tu, percayalah kau. Kadang-kadang banyak cerita Melayu yang tak masuk akal, kita boleh percaya tuan-tuan. Tapi benda yang disampaikan Quran oleh hadis Nabi, kita banyak pula petikai. Macam mana Allah hidupkan orang yang dah mati? Nabi dia semayang, dia jadi imam, kemudian makmum dia terdiri pada kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang sudah mati. Tak masuk akal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi boleh cipta Nabi Adam sebelum adanya manusia? Takkanlah Nabi Allah boleh mewujud dan menciptakan manusia sebelum adanya contoh manusia. Siapa dia manusia pertama? Adam. Sebelum Adam ada manusia tak? Tak ada. Tak ada contoh, tak ada sampel. Tetapi Allah boleh membangkit dan menciptakan Adam. Lagi kacang, Allah nak membangkitkan manusia yang sebelum itu dah ada. Nabi Nuh dah mati. Sebelum tu ada Nabi Nuh. Lepas tu Tuhan mati kan. Lepas tu nak bangkit bangun tidur. Senang kacang bagi Allah. Ada orang petikaikan, Nabi Isa tak ada ayah. Nabi Isa tak ada ayah, tapi bukan anak luar nikah. Nabi Isa tak ada ayah, ustaz, tak masuk akal. Mana ada orang lahir-lahir tak ada bapa? Ada benda yang tak masuk akal lagi tu kau tak petikaikan. Apa dia? Nabi Adam. Nabi Adam ayah pun tak ada, mak pun tak ada. Lahir-lahir terus tak payah potong tali pusat. Nabi Adam. Sekurang-kurangnya Nabi Isa dia lahir mengikut proses kita. Mengandung si Maryam tu, lepas tu beranak macam biasa, kemudian dia baby, kemudian dia membesar. Tak ada yang pelik pun. Cuma tak ada apa. Yang tu kau petikaikan. Benda yang lagi pelik kau tak tanya pun. Nabi Adam lahir-lahir terus pakai baju pejabat masuk Putrajaya. Dia lahir sebagai seorang yang dewasa, sebagai seorang yang sempurna. Itu dalam hadis sahih tak? Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis sahih. Tuan-tuan nak tahu tak saiz Nabi Adam? Saiz Nabi Adam besar tak? Tinggi masjid ni 70 inci. Hadis sahih. Kemudian Nabi sebut dalam hadis tu, bila zaman sudah berlalu, zaman makin ke depan menuju ke kiamat, manusia makin lama makin kecil, kemetok. Kalau ikut zaman Nabi Adam dulu, tinggi. Agak kalau ada dinosaur lah, macam cicak agak. Yang tu kekuasaan Allah. Perkara yang kita tak nampak, tapi Nabi Muhammad khabarkan, maklumkan dalam hadis sahih. Bila Nabi Muhammad yang cakap, Nabi tak sembang kari. Maknanya apa yang Nabi sebut confirm sahih. Cuma tinggal lagi kita sebagai umat dia kena cek dan belajar lah, mana satu hadis sahih, mana satu hadis palsu. Sebab banyak yang tersebar dan viral sekarang ini hadis-hadis palsu, dan tak terlepas juga peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika malam Isra' Mi'raj, tak terlepas daripada penyebaran hadis-hadis palsu. Ada beberapa perkara-perkara yang Nabi saksikan pada malam Isra' Mi'raj, ada yang palsu, ada yang sahih. Saya akan ceritakan sikit-sikit. Jadi bila sampai ke Palestin, Masjidil Aqsa, Nabi naik satu kenderaan, namanya kenderaan Burak. Itu binatang tunggangan, Burak. Warna putih dia. Dia lagi kecil daripada kuda, saiz dia kecil sikit daripada kuda. Ini Nabi sebut, akan saya sebut. Dan besar sikit daripada keldai. Putrajaya panggil keldai apa kan? Donkey. Laju. Dalam bahasa Arab disebut burak. Burak ini maksudnya kilat. Sebab tu binatang ataupun tunggangan itu disebut burak. Sempena sifatnya yang laju seperti kilat. Dia lagi laju daripada kereta Porsche. Kereta Porsche kan laju, Ferrari. Tu yang lumba-lumba tu kan, laju tu. Burak lagi laju. Jadi sampai sahaja di Masjidil Aqsa, Nabi tambatkan burak. Binatang tu dah tak ada dah. Akak pergi zoo tak payah cari. Buruk tak ada. Memang tak ada. Zirafah dengan gajah aja. Sebab binatang itu antara urusan yang gaib yang Allah cipta untuk perjalanan Rasulullah. Maka yang kau kata tak logik tadi tu, Nabi berjalan tak sampai satu malam, tak logik. Siapa kata Nabi berjalan?
Siapa kata Nabi berjalan? Nabi tak berjalan. Nabi diperjalankan. Siapa yang menjalankan Nabi? Allah. Jadi bila Allah yang buat kerja, tak ada apa yang mustahil. Sebab tu dalam ayat tersebut Allah sebut Asra. Asra ni maknanya Nabi tak berjalan sendiri, Nabi diperjalankan. Asra, verb grammatically in Arabic language, bahasa Arab. Bila sebut asra, ada zat lain yang memperjalankan Nabi. Contoh, saya duduk sendiri. Tapi kalau saya berdiri, kemudian imam dia tolong saya dudukkan diri saya, yang tu satu perbuatan yang lain. Ada orang lain yang menguruskan saya duduk. Maka yang menguruskan Nabi Muhammad berjalan bukan dia, Allah. Jadi tak mustahil. Maka sampai saja dekat Masjidil Aqsa itu, Nabi tambatkan buruk itu dekat tiang masjid. Tuan-tuan, kita ambil setiap perkara yang berlaku itu ada kaitannya dalam hidup kita. Apa hikmahnya Nabi naik buruk laju? Maka sebahagian daripada ulama mengatakan hikmahnya dengan kehidupan akak-akak dan abang-abang di Putrajaya ialah sunnah kita memilih kenderaan yang berkualiti untuk memudahkan pergerakan dakwah, tuan-tuan. Kalau akak ada duit, memang akak ada duit. Akak nak beli Porsche ke nak beli kancil untuk menguruskan dakwah? Terima kasih, jawab jujur, Porsche. Orang Putrajaya ni, tuan-tuan, dia punya kehidupan nak cerita pasal zuhud. Setengah daripada orang faham zuhud tu pakai kereta murah, pakai baju tampal-tampal. Setengah daripada orang faham zuhud, kenapa pakai baju kotor, baju comot, baju tampal-tampal. Saya zuhud, itu bukan zuhud, itu mengada-ngada. Zuhud ini, tuan-tuan, ialah membeli baju, membeli harta yang mewah sesuai dengan gaji yang diterima. Itu zuhud. Contoh, kalau gaji sebulan 1 juta, maka beli kereta yang sesuai. Zuhud ini setengah orang faham tolak dunia. Tak, zuhud tak tolak dunia, tuan-tuan. Abu Bakar jadi presiden, mesyuarat dekat PWTC tiap-tiap tahun. Omar jadi presiden. Sahabat gila jawatan ke? Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar dekat Putrajaya tengah mesyuarat siapa nak lantik presiden. Tuan-tuan jangan lurus ya, saya sebut Putrajaya ni nak bagi faham. Kan pergi cari pula dalam sejarah, ada ke Putrajaya dekat Mekah. Maknanya pusat pentadbiran Saqifah Bani Sa'adah. Nabi belum ke bumi lagi. Abu Bakar sibuk nak lantik khalifah. Kau ni apa hal Abu Bakar? Kenapa tak uruskan pengkebumian Nabi? Patutnya uruskanlah pengkebumian Nabi. Siapa yang uruskan pengkebumian Nabi? Ali. Itu yang Syiah seronok. Syiah dia tuduh Abu Bakar ni memang gila jawatan betul. Nabi wafat, Ali yang tolong. Abu Bakar dengan Umar sibuk dengan jawatan. Tuan-tuan, disebabkan Abu Bakar faham kehendak Islam, disebabkan Abu Bakar faham kehendak Rasulullah lah, Abu Bakar sibuk nak pilih siapa yang sepatutnya menggantikan Rasulullah. Islam dan umatnya tidak boleh ditinggalkan sesaat tanpa pemimpin. Ini pemimpin dah meninggal. Kalau tinggalkan sesaat, negara akan huru-hara. Disebabkan Abu Bakar orang yang paling faham kehendak Allah dan Rasul. Jadi kita katakan kalau Abu Bakar tu minta maaf, saya jawatan-jawatan ni saya tak terima lah. Yang tu menunjukkan dia gagal memahami tuntutan Rasulullah. Jadi orang yang zuhud, dia ambil dunia, jawatan ambil. Biar saya pegang jawatan supaya saya dapat menguruskan sistem keuangan di bank ini dengan cara Islamik. Biar saya yang ambil jawatan CEO yang dizuhud. Umar Abdul Aziz, sebelum dia jadi presiden khalifah, perut dia buncit. Selepas dia jadi khalifah, tuan-tuan, rakyat boleh nampak tulang-tulang daripada baju yang dia pakai sebab terlalu kurus. Selepas jadi khalifah, badan kurus kering. Sebelum jadi khalifah, perut buncit. Selepas jadi khalifah, badan kurus kering. Sebab apa? Sebab memikirkan tanggungjawab sepanjang menjadi presiden. Yang tu Umar Abdul Aziz. Dia ambil jawatan, dia ambil istana, tapi dia gunakan istana sebagai saham dia untuk berjaya di akhirat. Ini orang yang zuhud. Beli kereta mewah,
tapi kereta tu selalu parking dekat masjid, yang tu zuhud. Beli pakaian mewah, tapi pakaian itu pakaian yang menutup aurat dan selalu digunakan untuk sembahyang. Ini zuhud. Maknanya zuhud, ambil semua harta dunia, letakkan di jari dan tidak menjadi penghalang untuk membina wawasan akhirat. Selesai. Tuan-tuan, adik-adik, akak-akak yang dikasihi Allah sekalian, Nabi tambat buruk di masjid Palestin. Apa hikmah dia? Hikmah dia, ada harta, jaga elok-elok. Akak parking kereta, kunci, tutup enjin, kunci. Itu hikmah. Kita ambil, kita baca apa yang berlaku pada Nabi sepanjang Isra Mi'raj ini bukan sejarah-sejarah sekadar buku cerita. Setiap daripada apa yang Nabi buat. Dan kemudian Nabi diberikan 2 air. Air apa, Kak? Ketum. Nabi kan ada 2 pilihan tu. Di belakang. Apa budak sekolah saya perasan. Di belakang baju putih, baju biru. Nabi diberikan 2 pilihan air. 2 pilihan air. Air apa, Kak? Air susu dengan air arak. Nabi pilih susu. Maka ada satu suara cakap apa? Engkau memilih mengikut fitrah kau dan umat. Nabi tak pilih arak. Tapi hari ini ramai yang pilih arak. Susu sebati dengan ke depan kita. Mak beranak, dia menyusukan anak. Memang Allah bagi satu kedudukan yang khusus kepada ibu-ibu, dimuliakan dengan Allah melahirkan susu ataupun mencipta susu. Walaupun bahagian badan tu kalau ditoreh tak keluar susu, yang keluar darah. Subhanallah, bijaksana dan saktinya kuasa Tuhan. Allah menjadikan adik, mak yang menyusukan kau kan. Yang susu tu kau tahulah mana tempat, takkan kau nak aku tunjuk pula. Ya, mak susukan baby kat mana kan. Jadi tempat yang ada susu tu, kalau ditoreh dengan pisau, keluar darah tu keluar susu. Keluar darah. Kalau keluar susu, kau pindah rumah. Maknanya mak engkau memang keturunan mahsuri lah. Jadi tuan-tuan, ini kuasa Allah. Nabi memilih susu sesuai dengan fitrah manusia yang dijadikan Allah. Kebersihan, tak nak mabuk-mabuk. Cuma mungkin arak itu diriwayatkan minuman ahli syurga. Itu cerita lain. Sebab syurga ni tak ada yang haram. Syurga tak ada yang haram. Itu cerita lain. Out of topic. Kemudian Nabi pun imam. Nabi sebagai pemimpin, sebagai bukti bahawa dia adalah penutup sekalian Nabi. Naik ke langit. Ini highway kedua. Highway kedua kita panggil Mi'raj. Apa maksud Mi'raj? Daripada perkataan araja, maksudnya menaik, naik, tangga, naik. Tangga pun ada turun juga, tapi Mi'raj ini khusus untuk naik. Maka ada 2 highway, satu Isra, satu lagi Mi'raj. Dia berlaku pada waktu malam. Nabi naik ke langit. Nabi jumpa macam-macam. Antara yang sahih, Nabi bertemu dengan beberapa orang. Langit pertama Nabi Adam, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Langit yang terakhir, Nabi jumpa moyang dia. Siapa moyang dia? Ibrahim alaihissalam. Kemudian baru Nabi dilepaskan Sidratul Muntaha, satu tempat yang tak pernah dicapai oleh mana-mana makhluk kecuali Muhammad. Ada orang tanya, tak masuk akal. Saya belajar sains, kalau melebihi lapisan ozon, tak habis-habis kan ozon kau. Kalau melebihi lapisan ozon, manusia tak pakai tangki tu ustaz, boleh mati. Ini bukan kerja engkau dek, bukan kerja makmal, bukan kerja NASA Amerika Syarikat. Ini kerja Tuhan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah telah menukar Nabi Muhammad daripada uniform manusiawi, tukar memakai uniform malakut, kekuatan. Allah yang bagi kekuatan. Ayat itu padat maksud dekat innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama juga Allah boleh tukarkan malaikat Jibril kepada orang. Malaikat Jibril, tahu malaikat Jibril? Adik pernah tengok malaikat Jibril? Tak pernah tengok. Kalau kau angguk tadi memang aku lari. Kalau dia angguk tadi, pernah ustaz, memang aku lari. Tak payah Masjid Mahmudiyah dijemput penceramah lagi dah. Malaikat Jibril ni besar gila dek. Dia ada 600 sayap. 600 sayap malaikat Jibril. Sekali dia buka satu saja sayap. Dia tak buka yang 599. Satu saja boleh tutup utara, timur dan barat.
Jadi sebab tu bila Jibril datang bawa wahyu dekat Mekah tu, dia tak datang dalam bentuk muka dia rupa sebagai malaikat, tuan-tuan. Oh tak, mana nak pakai. Dia datang dalam bentuk orang. Dalam bentuk orang macam adik, sahabat-sahabat Nabi. Maka barulah dia boleh duduk sebelah Nabi, berbual dengan Nabi. Sahabat pun pelik, siapa orang lelaki tak pernah nampak, malaikat Jibril tak pernah nampak, datang dalam rupa bentuk orang. Jadi Tuhan boleh menukar-nukarkan zat tertentu kepada zat yang tertentu. Maka Tuhan boleh tukarkan Nabi Muhammad kekuatan dengan kekuatan yang luar biasa. Tak mustahil bagi Allah. Maka Nabi naik ke langit. Selesai. Nabi terima perintah sembahyang. Mula-mula Nabi terima 50. Mula-mula Nabi terima 50. Banyak dek, 50 dek. Yang sekarang yang 5 waktu ni pun tak terbuat. Petang-petang kau main futsal, kau main game, sibuk dengan PUBG kau, chicken dinner. 5 waktu ni pun terhege-hege. Engkau nak sembahyang, tiba-tiba 50 waktu. Ke laut perginya. Ke laut perginya. Jadi disebabkan rahmat Allah, maka Allah takdirkan satu dialog yang berlaku antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad turun bawa 50. Nabi, apa Tuhan bagi dekat kau? Semayang berapa banyak? 50. Ui, banyaknya. Tak mampu umat kau nak buat macam tu. Nabi Musa dia cakap based on his experience. Sebab umat dia dulu gagah-gagah pun tak buat ibadat. Degil. Bani Israel degil, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sekarang ni Israel degil. Tuhan suruh sembelih lembu, banyak pula cerita lembu yang macam mana, lagu mana. Banyak pula Allah rakam dalam Al-Quran. Apabila Israel diperintahkan Allah untuk menyembelih lembu, mereka tidak terus sembelih. Bahkan banyak alasan dan soalan dia tanya pada Nabi Musa dengan tujuan, kalau boleh janganlah suruh sembelih, batalkan arahan. Ini perangai Israel merentasi sejarah para Nabi sampailah zaman sekarang. Itulah perangai Israel. Saya tak masukkan Israel itu Nabi Yaqub, walaupun Israel itu maksudnya Yaqub hamba Allah. Israel yang saya maksudkan sekarang ini Zionist dan juga Freemason. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, Nabi Musa tanya berapa? 50. Naik balik. Nabi naik. Nabi minta diskaun. Tinggal berapa kak? 5 turun 5 45. Nabi Musa tanya, berapa dah? 40. Banyak naik. Banyak kali tolak 5. Tinggal 5. Turun dengan 5. Nabi Musa tanya lagi. Nabi Musa yang banyak tolong kita ni kak. Kalau Nabi Musa tak ada, tak tahulah 50 agaknya. Bila tinggal 5 tu Nabi Musa tanya, berapa dah? Tinggal 5. Ui, banyaknya. Memang banyak je lah orang tu. Banyak lagi. Naik minta. Umat kau tak larat. Umat Nabi Musa gagah perkasa. Umat kau kemetot tak larat. Naik. Nabi Muhammad naik tak? Nabi Muhammad cakap, astahyitu rabbi, aku malu dengan Tuhan. Akak kalau beli barang dekat Maidin minta diskaun 10 kali, minta dekat kaunter, mengamuk tak orang? Akak nak beli ke nak free? Kan mengamuk orang tu. Jadi Nabi Muhammad dia malu. Astahyitu rabbi, aku malu dengan masjid ni azan dulu kan. Saya berhenti dululah. Tuan-tuan, kalau ada soalan, tuan-tuan boleh ajukan. Adik-adik kau yang belakang itu, kalau ada soalan, kau jangan duduk selesa bersama. Mak kau daripada depan. Ada soalan, tolong sediakan soalan. Kalau tak ada soalan, aku pergi belakang dari kau. Mak tak ada wayar ni, aku boleh lagi sekitar masjid. Jadi saya berhenti sekejap, bagi tuan untuk azan. Dan akak, kalau ada soalan share, sebab saya jenis ceramah yang suka berinteraksi dengan audiens. Itu sebenarnya saya datang bukan nak berceramah sangat, sebab benda yang sama, tuan-tuan, dengar daripada tok-tok buku yang lagi alim. Bawa cerita yang sama, Isra Mi'raj itu je. Tak ada pun yang kata Isra Mi'raj daripada Puchong sampai Bangi, tak ada. Jadi benda tu memang dah hadam dah. Yang belum kita buat, apa kaitan Isra Mi'raj dengan Putrajaya? Itu je yang kita tak ambil iktibar. Ada kaitan. Akak kerja Putrajaya mana saya tahu. Tak ada kaitan dengan saya pun, kerja akak dengan saya. Jadi akak kena ambil dan baca Isra Mi'raj sesuai dengan Putrajaya. Saya penceramah, saya baca dengan cara saya penceramah. Guru-guru sekolah dia baca Isra Mi'raj dari sudut dia sebagai guru sekolah. Yang tu yang kita tak buat lagi. Jadi tuan-tuan, imam dah apa kan? Berhenti untuk azan Maka saya berhenti sekejap untuk azan, insyaAllah bersama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Berapa minit kak lepas azan isyak penceramah boleh bercakap? Selalunya kebiasaannya berapa minit tuan-tuan? Sampai azan subuh? Tak kan? Jadi dah sampai 5, Nabi Muhammad pun dia kata, aku malu dengan Tuhan. Aku malu dengan Tuhan aku, astahyitu Rabbi. Akhirnya Nabi Muhammad turun, lepas tu dia bawa semayang yang 5 tu sampailah hari ni, sampailah kiamat. Tak berubah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu. Cuma isunya kita nak aplikasikan sekarang ini, masjid penuh tak penuh. Yang menjadi tempat checkpoint sepanjang perjalanan Al-Isra dan Al-Mi'raj, menjadi pemula perjalanan Isra Masjidil Haram dan menjadi pemula perjalanan Mi'raj Masjidil Aqsa. Isu masjid. Jadi tuan-tuan, kita berperanan. Sama ada dia kerja sekolah agama ke, dia ustaz ke, tapi itu tak penting. Yang penting semua pendakwah. Ustaz ni mungkin 2-3 orang, tapi pendakwah semua. Dia kerja Putrajaya, dia berdakwah dengan cara kerja dia. Dia kerja sebagai seorang doktor, dia berdakwah dengan cara dia sebagai seorang doktor. Pendakwah ini maknanya yang mengajak ke arah kebaikan. Tu bila azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah menuju sembahyang. Bila dah sembahyang baru berjaya, baru hayya 'alal falah. Tak sembahyang tak falah, tak solah tak falah. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya confirm berjayalah orang-orang yang beriman. Aflah, berjaya orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi solatihim. Kan Allah sebut solat dulu.
iaitu orang-orang yang sembahyangnya khusyuk baru berjaya. Ada orang sembahyang tak berjaya, sembahyang celaka. Fawailul lil musallin, orang sembahyang celaka. Ada orang sembahyang celaka, oh letih macam ni. Ingatkan tak, sembahyang celaka, yang sembahyang pun celaka. Sebab tu Allah letak sifat khusyuk baru berjaya, bukan sekadar sembahyang. Ada orang kata, ustaz jangan banyak cerita, nak nasihat panjang-panjang, asalkan aku sembahyang cukup. Yang kau nak bising kau apa? Tapi sembahyang kau tidak khusyuk. Sembahyang kau catuk ayam, laju tak ada tomak ninah. Dan sembahyang kau di akhir-akhir waktu, walaupun yang paling afdalnya sembahyang di awal waktu. Banyak sifat-sifat orang yang sembahyang mendapat kecelakaan selain daripada niat sembahyangnya tidak ikhlas kerana Allah. Bahkan sembahyang riaan, menunjuk-nunjuk, ujub dan takabur kepada orang lain yang melihat ibadat dia. Dosa besar tuan-tuan, dosa hati. Kita tak tahu. Kita fikir dosa besar tu, beli nombor ekor ke bang, beratur daripada pagi tadi, patutlah minta nombor semalam. Dosa besar. Minum arak, dosa besar. Berzina, dosa besar. Kita fikir dosa besar itu saja tuan-tuan. Rupanya dosa besar boleh berlaku dalam masjid. Apa dia dosa besar yang berlaku dalam masjid? Apabila orang-orang yang beribadah merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ini penyakit hati 4. Takabur, riak, sum'ah, ujub. Takabur ini merendahkan orang lain. Kau ni aku semayang masjid, kau semayang rumah aja. Takabur, merendahkan orang lain. Yang kedua, ujub, syok sendiri, bangga. Saya rasa di Putrajaya ni saya seorang aja yang bangun tahajud, yang lain semua bangun terkejut. Yang ni ujub, berbangga dengan ibadah sendiri. Yang ketiga, riak. Riak ni dia suka orang lain tengok dia sedang sembahyang. Tadi masa dia masuk dalam masjid ni, tak ada orang. Itu yang sujud main catuk ayam tu. Kali dia perasan bunyi pintu kreok, ada orang belakang. Oh, sujud 3 jam. Yang keempat, sum'ah. Apa maksud sum'ah? Suka mendengar orang lain memuji dia. Dia duduk dekat balik tiang tu kan, dia perasan ada jemaah tengah borak-borak. Dia perhati, borak apa mereka ni? Rupanya jemaah tengah puji dia. Jemaah tu tak perasan, dia seronok puji lagi, puji lagi. Ini dosa-dosa besar yang lebih teruk daripada main judi dan seumpama. Sebab setiap orang yang ada dosa besar ini akan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Itu salah satu daripada iblis. Apabila iblis Allah suruh sujud pada Adam sebagai sujud hormat, bukan sujud sembah, iblis tak nak, refuse. Dia kata apa? Aku dijadikan daripada api. Adik, setan, adik pernah dengar setan? Setan ataupun iblis, dia dijadikan daripada api. Aku dijadikan daripada api. Adam dijadikan daripada tanah. Api lagi mulia daripada tanah. Takkan aku nak sembah Adam? Bongkak. Sesiapa sahaja yang ada sikap rasa dia lebih baik daripada orang lain, iblis. Itu tuan-tuan. Maka Allah kurniakan sembahyang kepada Nabi Muhammad supaya kita ada sujud. Sebelum ni kita berjalan, kepala mendongak ke langit. Oh, saya CEO sini, jangan main-main. Saya bos sini, saya AJK tertinggi masjid, jangan main-main. Kepala menuju ke langit. Tapi bila sembahyang, ada satu rukun, kepala lagi rendah daripada punggung. Ketika mana? Sujud. Batu sujud ini adalah lambang dan simbol kehambaan yang paling eksklusif. Ketika itulah kepala lagi rendah daripada punggung. Adik berjalan mana tinggi dia? Kepala ke punggung? Ada berjalan, orang berjalan punggung lagi tinggi. Jadi ketika sembahyang, sujud, Nabi kata lama perbanyakkan doa ketika sujud, kerana ketika sujudlah kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Sembahyang tu dah dekat dah tu. Dalam banyak-banyak ibadat, puasa, bayar zakat, sembahyang paling dekat dengan Tuhan. Dalam sembahyang tu ada part yang paling dekat dengan Tuhan, iaitu sujud. Yang istimewanya sujud. Maka disebabkan sujud, Tuhan menghalau syaitan dan iblis daripada rahmatnya ketika iblis tak nak sujud kepada Adam alaihissalam.
Jadi masjid yang tuan-tuan bina, saya dipahamkan baru 3 tahun operasi. Alhamdulillah, malam ni menyaksikan 3 generasi. Ada kanak-kanak. Aku tengok engkau pula yang pakai kerusi putih tu. Siapa yang tua sebenarnya? Mengalahkan sakit pinggang kau ya. Allah Allah, 60 dah umur ya. Pakcik-pakcik kau steady aja tak pakai kerusi putih. Engkau ya. Tapi tuan-tuan, saya bila imam sebut tentang kanak-kanak tadi, saya jadi seronok sebab dekat Mesir ini sebelum saya tutup mana budak-budak muda bersandar tadi dah hilang. Aku suruh tanya soalan dah hilang. Pandai engkau ya. Mana tadi? Dah tak ada pula dah. Menyorok sebalik tiang. Saya duduk kat Mesir tuan-tuan. Mesir ni orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Kipti. Orang kulit hitam, rambut keriting apa semua. Tapi bila Amru al-As dia masuk Mesir, dia bawa agama, itu yang cakap bahasa Arab tu. Dia bukan orang Arab. Itu Kipti, Koptik. Itu Nabi Muhammad, dia dapat hadiah pembantu perempuan, Maryah Al-Kiptiyah daripada Mesir. Dia orang padang pasir. Mesir bukan negara Arab, dia Afrika. Tapi sekarang dah masuk dalam tanah Arab dan bahasa rasminya bahasa Arab. Sebab dakwah para sahabat Nabi masuk ke dalam Mesir, antaranya Amru al-As. Saya nak cerita orang Arab ni tuan-tuan, pemikiran dia sportif. Tuan-tuan pernah pergi Mekah, akak pernah pergi Mekah, tengok macam mana orang Arab. Dia sesuka hati dia. Dalam bab semayang saya nak cerita tuan-tuan, macam mana mereka boleh memakmurkan masjid apabila mak bapak sendiri sportif. AJK masjid sportif, dia tak kisah kalau ada budak-budak bising dalam masjid. Tak ada masalah. Budak-budak soft depan, budak-budak berlari-lari, tak ada masalah. Saya belajar sesuatu daripada orang Arab. So bila saya balik ke Malaysia, budak-budak berlari-lari itu satu kebahagiaan untuk orang masjid itu. Tak ada masalah dia nak memekak. Ini masjid saya tengok malam ni tuan-tuan, nak cerita kalau ada budak-budak memekak, tak ada, memang sopan santun. Siap sakit lagi pinggang tuan duduk sandar. Kalau masjid dekat Turki tuan-tuan, berlari-lari budak-budak dalam masjid lagi bising daripada taman permainan. Apa kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Kalau ada budak-budak yang ramai bising dalam masjid, masa depan masjid itu cemerlang. Tapi hari ini setengah daripada orang-orang dewasa dia pergi halau. Budak kecil jangan bising, balik rumah. Dah besar besok baru datang. Tak akan ada kirim salam. Budak-budak yang datang memekak tu, dia belajar sesuatu daripada pakcik-pakcik dan AJK masjidnya. Dia belajar apa? Bagusnya AJK masjid ni, kita bising pun dia tak marah. Akhirnya dia rasa seronok dan dia menganggap masjid tempat yang paling best bagi dia. Ini kalau asyik kena halau, asyik kena tanya, kenapa sah depan? Nak potong? Marahlah budak tu. Dahlah dia takut dengan potong, asyik tanya potong. Lama dia pun bosan, dia pula tanya, imam dah potong? Asyik tanya orang aja, bukan imam sini tuan-tuan. Nabi Muhammad dulu pernah semayang, waktu sujud cucu dia panjat. Nabi Muhammad pernah semayang dukung cucu dia. Akak-akak ada anak kecil, bawa budak tu ke masjid, tak tahu nak letak mana, dukung. Akak-akak datang masjid bawa suami, tak tahu nak letak mana, dukung. Risau cucu lari keluar, dukung. Nabi Muhammad cucunya Umamah binti Zainab, dia dukung. Ini pengajaran-pengajaran yang Nabi bawa mesra masjid supaya semua orang rasa seronok, bukan orang Islam, orang kafir. Nabi mempersilakan rombongan daripada Kristian, silakan masuk. Sekarang apa yang berlaku dekat New Zealand? Apa yang berlaku dekat New Zealand? Pembunuh, kita ucapkan terima kasih kepada pembunuh tu. Kau dah bunuh 50 orang, menjadi sebab masuk Islam 300 lebih. Saya tak tahu sekarang berapa ratus dah masuk Islam. Engkau menjadi penyebab ramai orang-orang kafir dekat New Zealand rasa seronok dengan Islam dan rasa seronok nak datang masjid menjaga umat-umat Islam sembahyang. Wahai pembunuh, terima kasih. Kau merancang, Allah merancang. Perancangan Allah jauh lebih hebat. Kita tak payah menyumpah kak. Orang Melayu ni kalau bak menyumpah, the bawang rangers. Pembunuh tu neraka, confirm neraka, muka macam ahli. Oi, kita kalau bak membawang nombor 1. Tapi dia membunuh tu tuan-tuan, dia tidaklah sejahat Fir'aun ataupun musuh-musuh pada zaman Nabi. Dan ramai di kalangan mereka yang Allah twist
masuk Islam hasil daripada hidayah. Siapa tahu pembunuh tu satu masa nanti. Kita doakan saja. Ramai dah semakin faham. Tadi Isra' Mi'raj memperkenalkan masjid. Isra' Mi'raj highlight dan mengangkat martabat masjid. Maka ramaikan masjid dengan orang. Adik-adik, tu saya nak cerita. Sembahyang di Mesir, tuan-tuan, masyarakat Arab ini dia sporting, dia bawa budak-budak ni sembahyang celah-celah mak bapak masing-masing. Jadi budak-budak tu tak ada nak bising-bising dah. Tak ada nak bising-bising dah. Sambil dia semayang tu mungkin dia main-main sikit, kemudian dia tengok kiri kanan dia orang dewasa, dia tak jadi main. Makin lama dia pun makin dewasa, dia pun belajar, dia pun seronok saf depan. Sebab daripada kecil dulu memang bapak dia tarik dia semayang sebelah dia. Cuma kita pergi asingkan di belakang. Itu budaya kita lah, asingkan belakang. Memanglah Nabi ada sebut yang paling afdal saf depan orang dewasa. Memang Nabi ada sebut. Tapi itu bukan bermaksud Nabi mengharamkan kanak-kanak saf depan. Buktinya kejadian yang saya sebut tadi. Kalaulah ada satu budak, apa kata Imam Khatib, bukan, apa kata ada satu imam ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia sebut apa? Kalau ada kanak-kanak yang belum balik, dia nak pergi saf depan, saf pertama, sebab dia tengok ada kosong. Budak-budak biasalah, ada kosong dia pergilah. Dia tengok atuk dia kat depan, dia tengok ayah dia kat depan, dia pergilah. Budak, tuan-tuan. Apa yang dia fikir itu analogi dia bersih. Kalau ada kanak-kanak dia memang datang sendiri masuk saf yang depan, orang dewasa tak berhak untuk menghalaunya ke belakang. Tak boleh. Dari segi moral, dari segi masa depan budak tu, dia datang masjid ke tidak, dia seronok dengan masjid ke tidak, orang dewasa tidak berhak. Tapi kalau dia semayang kat belakang tu, tak apalah, biarlah dia semayang kat belakang tu, kita nasihatlah elok adik jangan bising. Walaupun sebenarnya dia sekejap aja tu budak-budak ni, tuan-tuan, diam. Seminit aja, lepas tu dia buatlah mesyuarat agung tahunan dia. Dengan hal-hal berbangkit. Imam rakaat kedua, dia dah masuk hal berbangkit dah. Tak apalah sebab dia budak. Tapi tuan-tuan, ada politik masjid, orang dewasa. Abang long semayang sebelah abang. Dah diam. Dia pandang kiri ayah dia, mungkanan kiri. Pandang kanan imam dua, Israel. Dia nak buat apa, dia diam aja lah. Betul tak betul semayang tak penting. Yang penting pendidikan dalam proses membesar. Itu yang kemenangan. Ada orang kata, ustaz, budak-budak tak mengganggu jemaah ke? Daripada kau halau dia, biar dia mengganggu jemaah beberapa minit. Daripada kau halau dia tak datang masjid, dia akan mengganggu masyarakat berpuluh-puluh tahun. Itu tuan-tuan sportingnya Nabi Muhammad. Budak-budak dia santun. Sahabat-sahabat salafus soleh berlari-lari kanak-kanak dalam masjid, mereka raikan. Saya semayang di Mesir, pernah satu kali saya semayang Jumaat. Saya tengok ada satu budak perempuan semayang Jumaat, budak perempuan datang, bapak dia bawa. Dia bermain di mimbar. Imam naik tu, dia main. Tak ada siapa pun yang marah. Budak-budak tu dia proses dan dia merasakan masjid tempat yang paling bagus dulu. Akhirnya generasi muda akan sentiasa rindu dengan masjid. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis, 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah. Antara 7 ini, lelaki ataupun pemuda termasuk perempuan yang hatinya melekat dengan masjid. Baru semayang zuhur, selesai semayang zuhur, keluar daripada masjid, Allah dah selesai zuhur lah, bila lah nak azan asar. Kita terawih tuan-tuan, imam baru masuk rakaat keempat, bila lah nak habis. Kan beza tu. Sini terawih buat berapa tak? 21. Rajin tuan-tuan. Malaysia ni paling banyak 21. Tu memang rajin tu. Ada tempat buat 8 ya? Paling sikit berapa kak? Paling sikit di Malaysia paling banyak 21. Paling sikit berapa rakaat tarawih di Malaysia? 8. Paling sikit tak buat langsung ya? Itu jawapannya. Ada yang kadang-kadang tu dia syaratkan imam, jemaah syaratkan imam, boleh tak buat 2 je tarawih, witir 1. Baik kau sembahyang maghrib.
Siap pula dia letak syarat dekat imam. Imam, tadi memang saya letak syarat kat imam, wirid tolong sikit sebab saya nak uruskan ceramah ni. Saya memang beritahu tolong imam wirid, tolong pendekkan. Mungkin dekat sini wirid panjang. Tapi kalau ada program-program ceramah tu memang saya mohon ihsan lah daripada pihak masjid. Kalau saya jadi imam memang saya terus doa. Jadi itu. Tapi kita dalam bab-bab yang kita sendiri memang digalakkan untuk sembahyang, memang kita tak ada lagi dah buat kerja lain, maka itulah peluang kita pada bulan Ramadan. Mana ada tarawih pada bulan lain? Kadang bisik kat imam, "Mam, tahun ni tarawih 2 rakaat bawa 2 surah aja ya. Inna a'taina dengan kul huwallah." 2 surah yang paling pendek dalam Quran. Sekali imam buat pengumuman pula, "Assalamualaikum, tahun ni insya-Allah Masjid Mahmudiyah ada import imam daripada Mekah." Tak datanglah kau. Imam Mekah satu malam tarik 1 juzuk. Silap-silap dia seorang je makmum. Tak apalah tuan-tuan, tarawih ni sunat. Saya bukan kata wajib, mesti tak ada. Cuma dari segi kita ambil pendidikan daripada hadis Nabi. Hadis Nabi, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan dengan beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah semata-mata, maka akan diampunkan dosanya yang sebelum ini. Ini percaya kepada benda yang gaib. Kita ambil balik daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj benda gaib. Macam mana nak aplikasi dalam kehidupan kita? Tiap-tiap hari ada Isra Mi'raj. Percaya tak kalau semayang berjemaah 27 kali ganda? Percaya tak jalan kaki ke masjid ada pahala? Percaya tak bangun malam ataupun semayang tarawih ada pahala? Nabi sebut akan diampunkan. Itu benda gaib. Isra Mi'raj benda gaib. Kita bagus dan kita cemerlang dalam memahami Isra Mi'raj, insya-Allah kita akan cemerlang dalam memahami urusan-urusan gaib yang lain yang ada kaitan dengan kehidupan kita. Sebelum saya tutup, ada perkongsian. Tak ada kan? Adik-adik, tuan-tuan, tak ada? Terima kasih. Jadi cukup setakat itu yang boleh saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di lain-lain masa. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Imam, pengurusi, kepada penduduk di sini seluruhnya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekurangan sepanjang perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.